Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, untuk kelas ni, kelas tutorial minggu ke-13 ni, saya buat secara pre-recording dan ia terpakai untuk dua kelas saya dalam asas multimedia, iaitu kumpulan L2T1 dan juga L2T2. Tapi disebabkan saya bercuti bermula hari Isnin, saya tak boleh buat untuk kelas L2T2. Jadi pelajar L2T2 boleh tengok secara rakaman, pelajar L2T1 boleh tengok juga secara rakaman jika tak hadir, tapi kalau yang hadir kita boleh scan attendance terus kat sini. Okey, terima kasih kepada pelajar MM21 22 orang yang hadir sekarang. Okey. Minggu ni saya nak discuss sikit je, sentuh sikit je. Kalau kita tengok dalam e-campus kita, okey. Sorry, saya sesama sikit. Okey, kalau kita tengok sepatutnya pada minggu ke-12 ni kita kena present website kita. So kena ada website presentation. Tapi saya tunda ke minggu ni, jadi pelajar kena hantar progress assignment pada minggu ni. Okay? L2T1 dan L2T2 kena hantar web progress kat sini. Okay? L2T2 boleh tengok tutorial masing-masing. Saya dah letak progress ni, forum, dalam bentuk forum. Jadi pelajar klik kat forum ni. So pelajar kena, ni saya punya requirement lah untuk assignment kali ni. Pertamanya, publish the website. So dalam Wix tu ataupun mana-mana platform yang dibenarkan untuk guna, tolong publish benda tu. Publishkan website tu. And then share the publish link in the conversation. Maknanya nanti pelajar kena share kat sini, kena reply, klik reply dan boleh share link anda kat sini. Okay. Kemudian the lecturer, saya will be replying to the comment on each student's post. Saya akan reply komen terhadap website anda. So apa yang perlu ditambah baik dan kena tambah baik lah. Okay. Apa-apa yang kita nak. Kemudian you will receive the attendance when the comment is done. Please submit before Tuesday. Kalau untuk kelas MM21 before Tuesday. Kalau untuk kelas MM22 before on or before Friday. Okay, L1T1 tu kelas lain. Okay, L1T1 tolong hantar, L2T1 tolong hantar pada Tuesday, hari Selasa. Okay, sampai midnight saya letak. Untuk L2T2 tolong hantar semasa Jumaat. Okay, hari Jumaat sebelum jam 12 malam. Okay, sebelum masuk hari Sabtu lah. Okay, jadi L2T2 kena hantar hari Jumaat, L2T1 kena hantar hari Selasa. Okay. Alright, so submit kat situ, saya akan komen lah apa website anda yang kena tambah baik. Okay. Dan saya nak make sure untuk minggu ni semua pages dah ada. Semua pages yang basic tu dah ada. Portfolio, homepage, portfolio dan juga about. Okay, about ataupun profile lah. So front page buat simple saja. Tak perlu complicated, just your page, your face, okay, pelajar punya gambar dalam yang bentuk dalam stylized sikit lah, okay. Bukan gambar selfie OOTD tak, okay, tapi stylized, maksudnya ada style yang korang tunjukkan siapa korang secara profesional lah, okay. So dan letakkan link untuk masuk lah, sama ada link tu pergi ke portfolio ataupun pergi ke about, saya tak kisah, ataupun dua-dua link pun tak apa. Okay, boleh letak kat situ, front page. Kemudian sedikit intro lah, contohnya macam hello, welcome to my portfolio ke whatever lah. Kemudian letak satu paragraf untuk yang kecil yang terangkan tentang siapa anda. Mungkin dalam kes kebanyakan sekarang kes tadi ni, untuk pelajar sekarang ni, kes dia adalah student in Bachelor of Creative Technology with Honours at University Malaysia Kelantan. Contoh macam tu lah. Okay? Contoh kalau macam saya seorang pensyarah dan juga konsultan. So saya boleh nyatakan apa dalam short paragraph siapa saya. Tu dekat homepage. Dekat profile baru korang bagi detail siapa korang. So masukkanlah. So saya perasan ada pelajar yang tunjuk kat saya dekat profile dan juga resume dia tu dia tambah lagi dua page lagi dia tambah. So tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. Minimum kena ada
page untuk about tu kena ada satu. Okay, so boleh buat dia banyak-banyak pun tak apa. So macam ada student perempuan tunjuk kat saya seorang, dia ada home profile tu dia pecahkan pula kepada education, kepada hobi. So bila kita klik education tu dia pergi ke page education. So doesn't matter, tak kisah. Benda tu akan ada markah untuk creativity lah. So kena ada jika sekiranya ada single page untuk about pun saja dah okey dah. Okay. Same goes with the portfolio. Yang wajib ada satu page portfolio tu, tapi bagaimana korang urus konten tu, nak letakkan bila contohlah kalau GIF, kalau dua poster yang pertama kan, teks dan juga poster, grafik poster dengan grafik teks tu. So korang mungkin boleh kita klik, kita keluar di page baru yang penuh dengan poster tu. Yang tu pun lagi kreatif. Ataupun klik boleh view link file tu, okay? Dokumen tu. Itu bergantung kepada kreativiti masing-masing, okay? Okay, kalau korang tengok, ya contoh-contoh yang bagi ni ada yang bagus. Okay, contoh macam ni kan, dia macam tak tukar sangat dia punya appearance dia, tapi well okay je saya rasa. Cuma mungkin korang boleh tukar color coding yang menunjukkan siapa peribadi, secara yang menunjukkan identiti anda lah. Anda suka color apa yang melambangkan diri anda. Okay, ni Wix ni obviously adalah Wix lah. Okay, so kalau ada macam banner besar macam ni pun boleh. Okay, ada satu gambar korang ni, korang boleh enhance guna AI. So dia nyatakan siapa dia, designer, code. Okay, dia boleh buat coding lah, dia programming. So web designer lah. So korang boleh buat bentuk-bentuk kreatif, nak guna bentuk macam ni kan, nak buat poster sikit, cutting macam ni boleh buat guna dalam Photoshop, kemudian kita drag masuk dalam website kita. Boleh je nak buat macam ni, fikir something kreatif. Ada action button satu untuk masuk kan, sedikit ni I am Joe Breed kan, kemudian sedikit intro siapa dia. Okay, ni macam ni je, simple je page, homepage. Okay, so boleh fikir something like this ke kan, sedikit siapa, technology lawyer, sudah ada siapa dia ni, okay, untuk homepage. Okay, sedikit teks, kemudian ada menu sikit atas. Okay, so boleh fikir something yang very simple, not too fancy tapi professional. Okay, professional untuk website. Okay, so gambar yang stylized macam ni lah. Ni relax, pakai kopi, pegang kopi, kita boleh bincang. Okay, very casual, menunjukkan friendly punya attitude. Okay, so ni contoh posting satu, tak ada background, web designer. Hi, I'm Amy Rose, contoh. Okay, a web designer. Okay, mungkin you guys boleh guna a creative students, or maybe you boleh start dengan designer, a trainee designer. Bahasa apa? Maknanya designer yang sedang membuat training. Okay, mana bahasa yang orang kata friendly lah untuk orang approach kita. Okay, ya boleh guna macam-macam. Ni boleh juga rujuk kepada Pinterest. Okay, kalau siapa nak rujuk Pinterest, so boleh saja merujuk Pinterest, tengok web portfolio homepage. Okay, so homepage tu kena appealing. Ni contoh dia buat, dia guna teks, dia letak image kat depan, teks kat belakang, digital designer and art director. Okay, cuma susah sikit nak baca art director ni. Okay, so think something different untuk kita tunjukkan kepada klien ataupun siapa kita ni as a student, portfolio, nak tunjukkan apa, boleh guna something yang simple dan elegant macam ni. Okay, jangan lupa header, footer, bawah tu ada footer. Footer tu boleh je masukkan maklumat-maklumat macam alamat UMK ke, alamat korang ke kalau ada company kan, social media link. Okay, macam mana nak contact korang, email kan, dekat footer tu lah boleh letak location kat mana. So macam-macam lagi. Untuk online portfolio ni korang boleh fikir something yang kreatif dan boleh tunjukkan siapa kita ni dalam bidang arts ni. Okay, so nanti bila you guys dah upgrade, dari segi dah bukan sebagai seorang pelajar, mungkin adalah seorang konsultan, pegawai mungkin di mana-mana kementerian, you guys boleh ataupun ada bisnes sendiri, boleh update je dalam portfolio tu. Ini adalah apa yang saya buat. Ini adalah portfolio saya, mungkin boleh tukar daripada trainee designer tadi, mungkin boleh tukar ke
possibly apalah jawatan korang, lecturer, educator, teacher. So siapa-siapa yang berkaitan dengan kita punya kerjaya, okay, entrepreneur, okay. So boleh nyatakan siapa anda. So saya harap korang faham lah untuk homepage. Alright, okay. So itu saja dari saya nak terangkan. Seorang korang komen kat sini wajib ada front page, okay. Ni contoh saya test. So korang boleh post in forum. So dia akan keluar satu post. Ni saya punya post lah, test, okay. Ni saya punya post. So dalam post ni pun pelajar boleh reply, pelajar boleh reply. So apa nak reply boleh reply, dan saya boleh edit juga post ni jika saya nak. Post ni boleh letak gambar juga, kalau siapa nak letak screenshot ke, nak letak gambar ke, boleh je. Okay. Nanti saya akan komen setiap page ni apa improvement yang perlu dibuat dalam website tu. Dan lepas saya komen, saya akan masukkan attendance. Okay. Alright, itu saja. Tak perlu scan attendance, just itu saja progress anda. Buat website tu, tunjuk kepada saya dan saya akan tinggalkan sedikit komen dan korang buat improvement terhadap website tu untuk last minggu hadapan. Okay? Kemudian untuk final presentation, kita akan discuss pada minggu hadapan. Okay guys? Okay, itu saja dari saya untuk sampaikan. Kalau ada soalan boleh tanya sekarang. Kalau tak ada, kita tak ada scan attendance. Awak just buat web page tu, post sebelum Tuesday. Boleh? So dalam kelas tutorial kita hari ni boleh buat lah assignment tu sampai habis. Okay? Okay, ada soalan tak? Kalau tak ada, kita tutup. Maksudnya tambah semua macam test ke poster semua sudah dah masuk lah. Sudah dah masuk semua. Untuk 3 page yang basic tu, semua dah ada. Okay? Okay. Kalau tak ada, saya akan komen suruh tambah. Okay? Tak kira. Kena ada. At least. Tak siap pun tak apa lagi, tapi dah almost dah cantik-cantikkan lah. Okay? Tak siap lagi pun tak apa. As long as you post it. Okay? Ada satu ialah cara komputer, satu ialah phone punya kan? Macam mana? Website ada satu yang macam tengok dalam handphone, satu dalam komputer, betul. dua-dua maksud. Make sure korang edit juga dalam mobile. Sebab saya akan tengok dalam mobile juga. So make sure edit dalam desktop dan mobile version dalam Wix tersebut. Okay, sebab ramai student tertinggal yang mobile tu. Okay, so dua-dua termasuk dalam penilaian. Alright. Thank you sir. Okay, you're welcome. Sir, boleh tanya. Tulisan dekat dalam laptop tu kan, laptop version dia kalau 12 kecil sangat sir. Tapi kalau dekat mobile dia okey. Mobile okey kan, 12. Tapi dalam mobile tu awak adjust dua-dua tau. Dia kalau size font tu dia boleh adjust dalam dua-dua. Let's say dalam mobile 12, dalam ni saya rasa dalam 24 ke 36 baru okey. Kalau dalam ni, okay, boleh try Boleh Siapa tanya? Tanya dia. Okey, Narisa. Okey, nanti saya nanti edit dalam mobile dan juga dalam desktop version boleh Okay, Norain. Okay, so ada soalan lagi guys? Final presentation kita akan discuss minggu depan Alright. Okay. So kalau tak ada soalan, white sketch boleh tak? Macam mana? Come again? Saya terlepas. Kalau buat dekat white sketch boleh tak? Nama apps ke tu? Tak, dalam web juga. Dalam white sketch. White sketch. Boleh. Nak guna white sketch boleh. Okay, thank you sir. Alright. Jangan guna Canva. Canva saya tak bagi. Alright. Okay, so itu saja dari saya. Kalau ada apa-apa lagi? Tak ada? Okay, tak ada. So attendance. Attendance. Just submit yang dah siap 3 page tu at least. Nanti saya akan komen untuk improvement. Saya akan masukkan sebagai attendance. Alright. Thank you semua. Bye. All the best. Jumpa lagi minggu depan. Nanti saya announce sebab saya possibly still on the move juga hari Ahad lagi Okay. So thank you. Bye semua. All the best. Assalamualaikum. Good luck. Thank you sir. Alright. Thank you.